Assalamualaikum dan selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita bertemu kembali dalam motivasi pagi hari kedua cabaran motivasi 30 hari bersama pengetua. Saya harap anak-anak terus sihat, gembira dan bersedia untuk menimba ilmu di sekolah. Harapan pengetua agar anak-anak sentiasa komited dan bersemangat datang ke sekolah. Hari ini, pengetua ingin berpesan tentang satu perkara yang sangat penting. Datang awal ke sekolah. Datang awal bukan sekadar hadir tepat pada masa, tetapi tanda disiplin, tanggungjawab dan sikap menghargai ilmu. Apabila kita tiba awal, kita dapat bersedia dengan tenang, menyemak buku dan memulakan hari dengan semangat yang positif. Ingatlah, pelajar yang menghargai masa adalah pelajar yang akan berjaya bukan sahaja di sekolah tetapi juga dalam kehidupan. Jadi, mulai hari ini, jadikan datang awal sebagai amalan harian dan kebanggaan diri. Teruskan usaha, teruskan disiplin. Sekian, terima kasih dan selamat belajar